macam tu. Seram ke? Lepas tu orang yang datang belakang-belakang tu pas kan tengah jalan. Saya dah tak boleh buat apa sebab ada satu makcik yang datang tolong saya bang. Saya kata sebelum buka tolong tangkap kapal dulu. Sebab itu bukti lah bang. Sebab makcik tu kalau dia dah buka nanti kalau saya cakap kalau dalam bas tak ada kamera bang masa tu. Masa tu bas lama semua tak ada kamera. Saya cakap makcik tolong jangan sabar sebab dia tak pukul saya bang. Dia tak langsung dah pukul saya bang. Tapi dia cuma ikat keras-keras lah bang. Ini dia bagi saya sikit untuk saya nafas saja bang. Ini semua tutup, gelap, tak nampak apa-apa. Bas berhenti lah? Bas dia bagi saya berhenti tepi jalan bang. Saya berhenti tak tepi jalan tau. Ni setengah tayar dekat jarum bot, setengah dekat jalan masih dekat jalan saya. Kurang-kurang 45 minit dekat 1 jam saya dekat masuk tempat yang sama. Dia sambung dia sudah balik. Tapi masa tu gelap, orang tak ada. Dekat laluan tu apa? Dekat laluan jatuh tu malam tak ada tu kan. Ini bas kereta beronda pun tak ada bang malam. Ini ada satu makcik dia bawa makcik dengan dia punya anak tau bang, ada 3 orang malam. Ada perempuan, semua bang kamu perempuan. Dia tolong saya. Lepas tu dia makcik tu menangis tu tengok saya. Mana apa sudah jadi nak? Saya cakap masa tu saya tak boleh cakap bang. Sini dah tutup. Saya minta Diikat diikat dengan sarung macam ni abang, macam ni abang. Diikat dengan sarung macam ni. Dua sarung tu dia apa join dengan satu masuk diikat saya. Satu sarung tu dia mungkin experience hanya orang abang. Dia experience tapi dia tak baik tau. Abang duduk diam-diam saja bang. Kita takkan buat apa-apa pun abang. Dia cakap macam bang. Saya pun cakap abang nak apa abang ambil saja bang. Tapi tolong jangan buat apa-apa dengan saya lah bang. Lepas tu saya minta dengan dia kalau boleh janganlah ingat bang mana boleh nanti kalau kita sudah pergi abang jerit ke apa jangan mesti orang akan datang selamat dia. Dan dia cakap bang mesti orang akan datang selamat dia bang. Macam tu ada makcik. Lepas tu makcik tu dibuka sini kan dia cakap makcik sebelum buka tu tolong pantang gambar dulu. Ditangkap bang gambar? Ada 10 ke 11 gambar ditangkap. Siap-siap cuma saya ikat bang. Dekat 300 lebih handphone saya pergi buat report dekat tu balai polis rantau bang. Bos okey tak? Bos faham tak macam tu? Memang faham lah. Dia susah kalau bos tak faham tu. Kadang-kadang bang kalau pergi laluan ni